ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali meneruskan bacaan kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Ma'sumi rahimahullah, halil muslim mulzamun bittiba'i madhhabin muayyan min al-madhahib al-arba'ah. Wajibkah, haruskah setiap muslim bermadhab? Dan kita telah pun sampai pada muka surat yang ke-71. Tajuk kita pada malam ini adalah Amarana Allah Ta'ala bisuluk ala siratil mustaqim. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menempuh jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, menyuruh kita untuk menempuh jalan yang lurus. Tetapi ramai manusia menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amarana Allah Ta'ala an nasluka fi hadhihi ad-dar ila siratil mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita agar kita ini dalam dunia ini menempuh jalan yang lurus, alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan para rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya seperti Zabur, Taurat, Injil, Suhuf dan Al-Quran. Wa akhbara anna hadha as-siratal mustaqim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan, menceritakan, bagi tahu kepada kita bahawa as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu, huwal musilu ila jannatihi wa dari thawabihi, jalan yang lurus itu akan membawa kita, membawa kita ini semuanya ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membawa kita ke negeri pembalasan
iaitu akhirat. Kalau kebaikan, ada balasan kebaikan. Kalau kejahatan, ada balasan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan, satu berbalas satu. Kebaikan paling kurang satu berbalas 10. Itu yang kita dapati daripada hadis-hadis, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus itu, yang di atas jalan yang lurus itu Allah mengutuskan para rasul. Atas jalan yang lurus itu Allah menurunkan segala kitab-kitab samawi. Ingat, Allah bagi tahu bahawa jalan yang lurus itulah yang akan menyampaikan kita. Yang lurus itu saja yang menyampaikan kita ke syurganya, ke negeri hari pembalasan. Wa ala qadri thubutil abdi ala hadha as-sirat alladhi nasabahu Allah Ta'ala li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubut qadamihi ala as-siratil mansub ala matni jahannam. Maka oleh kerana itu, sejauh mana keteguhan seorang hamba Allah itu berjalan di atas jalan yang lurus yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka begitulah dia akan menjadi teguh di atas sirat, tempat mana jalan dibentangkan di atas neraka jahannam. Hadis yang kita belajar tentang neraka jahannam, wa ma minkum min ahadin illa, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan kamu akan melintasi neraka tersebut. Maka neraka itu dipasangkan tempat melintas hujung ke hujung. Tapi hadis yang sahih ini ditolak oleh sebahagian orang-orang yang ada title doktor dalam Islam ini. Yang di Jordan itu yang ada anak murid kat Malaysia ni, yang kata mana mungkin berkata ada akal. Macam mana neraka jahanam di bawah api menjulang-julang, tiba-tiba ada jambatan di atas tak terbakar ke melintas. Hadis ini tak masuk akal dia. Padahal Nabi mengatakan demikian. Setelah kita mengucapkan, kita kata gitu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang pertama sekali apa? Tasdiquhu fima akhbar. Kita kena benarkan apa yang Nabi katakan, walaupun nampak macam tak logik. Tapi dia tak ada benda tu, sebab dia laisa ala manhaj salaf, al manhaj as-salaf, as-salafi. Dia tidak berada di atas manhaj salaf. Kemudian dia memakai otak dia, menolak hadis mentah-mentah dan sebagainya. Maka Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, jalan yang lurus yang dibentang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita yang berjalan, seorang demi seorang di kalangan kita ni, yang berjalan menempuh jalan yang lurus ini, seteguh mana kekuatan kita di atas jalan ini sudah tentu berbeza-beza. Ada orang memberikan komitmen kepada jalan ini 100%. Ada orang cuma 98%. Ada orang 50. Kejap lurus, kejap bengkok, masuk balik, kejap masuk balik. Ada orang 60%, jalan-jalan berhenti lama je. Kawan kata, "Cik, malam ni ada kuliah sunnah. Kau doakan aku ni tiba dah zaman malas ni." Saya jalan terus. Dia duduk tapi jalan yang lurus. Malam ni ada kelas besok Syekh malam ni ada kelas. Doakan anak Syekh Hana sekarang dunia. Tuan pernah jumpa tak kawan-kawannya ni? Doakan dia. Lama tak jumpa, Allah, Hana ni aku rasuk setan je. Dunia. Doakan anak Syekh. Dia tak keluar berjalan tu, tapi dia duduk situ, mendap situ. Mau jalan. Baru dia jalan setapak. Jadi bagaimana besok kita di atas neraka jahanam itu, dia sesuai dengan bagaimana keteguhan kita di atas muka bumi dulu dalam menjalani jalan yang lurus itu. Kalau hebat, maka hebatlah kita di atas itu. Kalau lembab, maka lembablah kita di atas itu. Sehingga Nabi mengatakan,
Man batta'a bihi amaluhu walam yusra' bihi nasabuhu. Siapa yang lembab nanti di sana, dia punya nasab keturunan dia, darah biru, tidak akan dapat mempercepatkan dia di sana. Sebab tergantung atas muka bumi kehidupan kita, bagaimana kita di sana tergantung di sini. Cepat kita di sini, aktif, pantas, semangat, sunnah, kat sana besok cepat. Tapi kalau sana lambat, disebabkan di sini lambat, kita kat sini lambat. Maka Syekh mengatakan sesuai dengan kadar seseorang itu, komitmennya, keteguhannya di atas jalan yang dibentang oleh Allah tadi atas muka bumi ini, begitulah nanti kekuatan dia di atas sirat sana al-mansub, yang akan dibentangkan ala matni jahannama, di atas apa nama dia, muka ataupun bibir jahannam itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat menggambarkan dan kita telah belajar bagaimana jambatan lintasan yang berada di atas neraka jahanam itu. Maka sahabat mengatakan ia lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Ia licin, menggelincirkan, dan seterusnya. Ada cangkuk-cangkuk. Ketika kita melintas, akan kita diuji dengan cangkuk-cangkuk itu. Ada yang terkena sehingga terluka badan dia, hampir jatuh, tetapi dia tetap dapat menyelamatkan diri. Ada yang kena sauk, jatuh terus ke dalam jahannam. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, falihada qala Allah Ta'ala, oleh kerana ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam suratul An'am pada ayat 153. Allah kata apa? Allah kata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha, kata Allah, dan sesungguhnya ini sirati arti jalanku, mustaqiman, dalam keadaan lurus, kata Allah. Jalan aku ini mustaqiman, dalam keadaan lurus, bukan bengkok. Dia tak ada iwaj, tak ada, lurus saja. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu semuanya mengikuti jalan yang lurus ini, kata Allah. Yang atasnya ada para rasul, atasnya ada banyak kitab-kitab yang memimpin kita. Wala tattabi'us subul, Allah datangkan satu arahan, ikut jalan ni. Lepas tu Allah datangkan larangan, wala, dan jangan kamu tattabi'us subula, jangan kamu ittiba tu ikut dia, hasil bahasa. Jangan kamu ittiba, ikut as-subula, jalan. Subul ni jamak daripada sabil. Jamak daripada sabil. Tuan-tuan akan tengok Allah menyebutkan plural, jamak, Allah akan sebutkan dia punya mufrad, dia punya singular dia dalam ayat yang sama. Maka Allah mengatakan ikut jalan ini. Hu itu menunjukkan kepada singular. Ikut jalan ini, yang satu ini, yang lurus ni satu jalan saja. Wala tattabi'u as-subula, jangan ikut jalan-jalan lain yang menyimpang, yang Nabi lukiskan dalam hadis tu kan. Jangan ikut jalan-jalan ni. Kerana apa? Sesungguhnya, kata Nabi, di atas setiap jalan kiri kanan, jalan yang lurus tadi, ada seekor syaitan di atas jalan itu, dan dia menyeru kepada manusia, meh datang sini, pasang signal, tak, tik-tik ni. Yang seorang panggil, sini kita lurus ni.
Kita pun paling menarik, pasang signal, tap, tip tap, kita pergi sana. Maka setan itu berjaya. Nabi mengatakan, tidak ada melainkan setiap atas jalan kiri kanan jalan lurus ni, semuanya ada seekor syaitan yang sedang menggamit-gamit, memanggil, menggoda orang. Itu sebab dulu saya pernah cerita di mana ada satu tarekat di Melaka. Tok Guru datang daripada Syria, duduk di atas kerusi yang dibawa khas daripada Syria. Nak bawa kerusi itu hampir ataupun lebih 40,000 kos penghantaran daripada Syria ke Melaka. Hampir saya dengar daripada orang kuat dia sendiri yang dah bertaubat. Jadi ikut saya, dia pernah jadi driver sekejap. Dia seorang ustaz tu, 40,000 ustaz, nak bawa kerusi tu je. Ustaz, apa hebatnya kerusi tu? Dia kata kerusi inilah yang menyelamatkan bapa dia, datuk dia dulu, daripada dibunuh oleh musuh. Kerusi tarikat. Habis tu dia zikir semua atas kerusi tu lah. Dia kalau buat majlis zikir lepas subuh tu, subuh je dekat apartmen tu, semua tunduk halaqah zikir. Dia kata ikut saya zikir ni zikir baru ni, ikut. Kita zikir macam tu lah setiap hari. Ada hari-hari tertentu. Nak datang tarikat ni kena pakai baju putih semua. Kalau pakai baju hijau, pucuk pisang, get out, ukhruj, keluar. Pakai baju merah ni, yang Ozal ni, nampak yang lembu Mexico ni, get out. Keluar tadi tu. Baju belang-belang, semua tak lulus. Dia kena pakai baju putih jubah. Bagus, putih semua. Ustaz ni orang kanan dia, yang pemegang tongkat tu, ustaz ni yang cerita ni pada saya ni. Dan ada gambar-gambar yang mana Tok Syekh ni menyalahi syariat. Saya tengok sendiri. Syekh tak tengok Syekh. Kalau dia orang yang bertarekat, bertasawuf, berhakikat syariat, sudah tidak menjadi penghalang lagi. Bini-bini kita boleh salam dia, boleh salam tanpa lapik, cium tangan, boleh peluk. Tarekat. Kata ni kacau ni. Dia kata satu hari nanti, kalau ana ditakdirkan, dia kata oleh Allah untuk menulis buku kesesatan tarekat Sufi ana ni, ana akan bongkar semua cerita ni. Dia kata disimpan dalam satu kamera dia. Ana tengok satu. Uish. Cium kaki. Jadi dia kata, yang ana nak cerita, dia kata pengalaman lah. Masa tu dia baru dapat sunnah. Jadi kat kedai ni dia bawa ana, dia ceritalah ana. Sampailah kepada cerita kursi 40,000 ni. Lepas tu dia kata pada satu hari tu, dia kata bila dia bagi satu zikir tu, kepala ana ni masa tu tak tahu dia pening. Macam duk macam nak pecah kata. Tak sihat ke apa kan. Maka dia kata biasanya kalau kita berzikir, kita ni kena tundukkan pandangan kita dan tutup mata. Kuat. Ya Latifu, Ya Allah, Ya Latif. Contohnya lah, setiap kali tu ada zikir-zikir dia. Tetapi hari tu dia kata ana tak boleh fokus zikir. Kepala ana pening. Ana pun tak tahu apa nak tengok. Ana pun angkat kepala, dia kata. Angkat kepala, ana tengok Syekh. Syekh pun masa tu tengah macam ni je. Tengah tutup mata. Ana tengok keliling, semua orang tengah tunduk zikir. Okay, hari tu dia melawan adat lah. Dia kepala sakit dia tu. Dia pun angkat. Masa dia angkat tengok Syekh tu, terkejut. Dia terkejut. Dia kata ana tak tahu apa yang nak tengok. Ustaz tolong bagi ana faham, dia kata. Ana tengok dekat kerusi tu, kat kerusi ni, kat atas bahu Syekh ni, ada satu makhluk hitam besar bermata merah sedang bertenggek atas Syekh tu. Kita wallahi demi Allah, dia kata. Ana tunduk, dia kata. Ana angkat, masih tak hilang.
Habis tu entah buat apa. Anak masa tu pun dah kelam kabut. Anak baca ayat kursi masa tu dia kata. Bila nak baca ayat kursi, dah baca pun tak tahu mana hujung mana pangkal kan. Besar, hitam bermata merah, tinggi, memperhatikan majlis. Kata dia baca ayat kursi. Saya ingat saya ada cerita. Dia baca, dia tengok. Lama-lama benda tu mengecil, lalu hilang. Lepas tu entah buat apa. Dia tanya dia, anak punya dah kelam kabut. Habis majlis zikir ni, anak tangkap seorang orang kanan Syekh nombor 1. Dia ada orang kanan 1, ada orang kanan 2. Anak ambil orang kanan nombor 1 tu. Sekarang ni Tok Syekh tu dah meninggal, Syria tu. Orang kanan nombor 1 tu dah meninggal di Melaka sekarang. Anak tangkap dia kata, ustaz, sesungguhnya anak melihat sesuatu yang sangat menggerikan atas bahu Syekh kita zikir tadi. Entah nampak apa Syekh? Anak nampak lembaga Syekh, jelmaan setan lah, mata merah, bertenggek di atas kursi, di atas bahu Tok Guru kita. Kata orang kanan dia, entah jangan beritahu sesiapa. Orang kanan dia, entah jangan beritahu sesiapa tentang masalah ini. Asal pula Syekh ni duduk dekat Melaka, kita sampai bergolok bergadai untuk bagi Syekh paling-paling 5-6 ribu sebulan untuk apartmen dia. Ada orang-orang kanan Syekh ni terpaksa jual dia punya Mercedes untuk tampung kehidupan Syekh di Melaka. Dia orang Arab, terpaksa bergadai harta untuk Syekh, tuan guru dia, mursyid. Dia kata, siapa nak bayar semua tu? Betul tak? Kalau kita kata Syekh ni ada pelihara setan dia, ini tarikat ni setan ni, betul tak? Kalau orang bubar, siapa nak tanggung apartmen ni? Dia tak tanggung. Diam cerita tu, itu saja. Tak lama lepas tu, ustaz yang orang kanan nombor 2 ni masuk sunnah. Dia dihantar oleh orang pertama ni. Dia kata dekat Melaka ni ada satu kuliah Wahabi, dia kata, entah pergi cek. Maka ustaz yang kanan nombor 2 ni datang, yang jadi kawan ni, akhirnya datang ke kelas kita. Masa tu mengajar Riyadhus Salihin, baca Arab. Dia dengar dengan niat nak berdebat lah ni Wahabi yang Melaka ni. Anak tengah mengajar, tetapi dia tengok, dia duduk, dia jadi lembut. Ish, ada betul. Minggu depan datang lagi. Anak pun terkejut. Dia datang tiba-tiba tanya. Dia kata, Masya Allah, tahu dari mana? Jadi kawan. Pergi KL, pergi mana-mana, Johor, pergi jumpa seorang Rasul, bawa dia. Akhirnya cerita benda ni. Masa dekat kedai tu, saya kata, cerita yang anda tengok ni, kalau betul ni, anda bersumpah, wallahi anda tengok, anda tengok lagi tu, anda rasa cerita ni menguatkan anak memahami ni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ni kalau kita baca dalam kitab tafsir Ibn Kathir, saya cakap mendidik dengan dia, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka saya membaca ayat tu, saya kata, entah pergi tengok Ibn Kathir, dia telah belikan dah. Dekat situ ada hadis kata Nabi SAW, ini jalanku yang lurus, wa anna hadha sirati mustaqiman, kan Nabi buat. Kemudian Nabi buat jalan-jalan ni kiri kanan, dan Nabi mengatakan bahawa tidak ada satu pun di atas jalan-jalan yang kiri kanan ini melainkan ada seekor syaitan di atas ni. Anda ingat itulah syaitan yang Nabi cakap. Tinggal terus bersih. Sekarang ustaz ni mengajar kat KL, kawan anak ni hijrah ke sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan tengok ni, siapa yang faham bahasa Arab, fattabi'uhu, maka ikutlah dia tu, huwa tu satu, ikutlah jalan yang lurus ni, sirat satu, mustaqiman hal satu, wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang kiri kanan menyimpang ni. Sebab apa? Fatafarraqa bikum an sabilihi satu,
Jalan-jalan ini akan memecah belahkan kamu, mencerai-beraikan kamu daripada satu jalan, iaitu jalan Allah yang satu itu. Dzalikum wassakum bihi, itulah wasiat Allah kepada kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ni jalan Allah ni, nak menuju Allah ni, ada jalan yang kedua ketiga? Tidak ada. Tidak ada. Jalan ni satu saja. Apa jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang Allah kata sirati mustaqiman fattabi'uhu, itulah jalan dia. Tidak ada jalan yang lain lagi. Tak apalah Syekh hentas Salafi, anak Aswajah, member kita ni Sufi, seorang tu Syiah, seorang tu Khawarij, kita kan sama-sama ikhwah Islamiyah. Semua kan ada tujuan nak pergi kepada Allah yang satu. Cuma jalan entas Salafi entas syadid sikit lah. Kalau kami ni Sufi, ada seronok sikit zikir-zikir lah. Kalau ni member kita ni tablighi, maka dia seronok keluar-keluar dakwah lah. Ini masing-masing ada jalan sendiri. Maka jalan nak menuju Allah tu bukan satu, dia kata. Kan? Jalan nak menuju Allah tu bukan satu, jalan tu banyak. Cuma sesuai dengan kita ke tidak. Maka hadapkan mereka itu kepada ayat ini. Ayat ini menjawab segala jalan. Fattabi'uhu huwa, itu jalan. Kalau ikut jalan-jalan yang lain, maka jalan-jalan yang lain itu akan memecah belahkan kamu ansabilihi, daripada jalannya yang satu itu. Itulah wasiat Allah kepada kamu. Moga-moga kamu semua bertakwa. Walamma kana talibus siratal mustaqim taliba amrin aktsarun nas nakibuna anhu. Oleh kerana orang yang mencari jalan yang lurus yang satu itu, dia ini adalah orang yang mencari sesuatu yang mana kebanyakan majoriti manusia menyimpang daripada jalan itu. Tengok ni, bahasanya bagus. Oleh kerana kita-kita ni yang nak mencari jalan yang lurus ni, mencari sesuatu yang kebanyakan orang menyimpang pada jalan tu, tak sama dengan kita. Dia ada jalan-jalan lain. Wasalikuna fihi, wasaliku fihi qad yatawahhashu litafarrudihi. Kadang-kadang orang yang sedang berjalan, menempuh jalan, mencari jalan Allah tadi, mencari kebenaran itu, kadang-kadang terdetik dekat hati dia, terasa pada diri dia bahawa dia ini tersisih daripada orang. Betul tak? Kalau kita ikut sunnah, kita rasa apa? Gharib. Kita rasa kita ni ghuraba. Betul tak? Orang buat, kita tak buat. Betul tak? Macam maulid Nabi, maulid Rasul bulan ni, yang orang nak sambut 12 Rabiul Awal, pandangan yang lemah, yang sedangkan yang dirajihkan oleh sebagian ulama adalah 9 bulan tu. Kat sana, sebelah sana sambut 12. Sini tak tahu 12 tak? Biasanya Malaysia 12 lah. Tapi pandangan 12 ni adalah pandangan yang lemah. Confirm 12 ni hari meninggal, hari wafatnya Nabi SAW. Maka Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri kata dalam kitab dia Ar-Rahiq Al-Makhtum 9. Itu yang paling rajih, yang paling kuat. Pun begitu tidak disunnahkan kita menyambut. Kan majoriti menyambut, betul tak? Bulan ni bulan Maulid. Ada orang sambut Maulid dah macam kaum lain sambut hari mati. Ada gambar frame depan, kereta lorinya dihias-hias oleh kelambu, orang dalam lori tu main dung tak dung dung tak dung tak dung kecing-kecing kan. Untuk apa? Untuk berqasidah. Tak ubah seperti mereka yang di agama lain itu. Kita tengok majoriti orang sambut, kita rasa macam aku lain daripada yang lain. Terasa kita ni bersendirian. Rasa kita ni pelik. Kita sendiri terasa. Sampai-sampai ada orang yang belajar sunnah, kita kata sambut Maulid Rasul, hari jadi Nabi ni tak ada. Bagaimana Ustaz kalau kita sambut hari jadi kita, Ustaz?
boleh lah. Alhamdulillah Ustaz, nak faham. Besok datang lagi Ustaz. Sebab dia rasa keterasingan tu, rasa macam pelik aku ni daripada lain. Ustaz, kita ni tak rasa kita ni terlalu syadid ke Ustaz? Ustaz? Tak, maksudnya kita tak sambut lagi jadi kita, sedangkan orang sambut lagi jadi diorang, walaupun diorang tak ada hubungan dengan agama. Macam adat je lah, dunia perkara dunia, tak ada hubungan agama pun, suka-suka. Dia tak rasa macam kita ni terlalu ketat dalam beragama. Syekh, entah kalau faham ni manhaj kehidupan. Kalau walaupun dia tidak ada hubungan dengan agama itu ada hubungan dengan tasyabbuh. Okey Ustaz. Pak, dia terasa dia terasing bila banyak anak-anak kawan-kawan dia menyambut hari jadi, cerita pada anak dia tanya, "Daddy, when apa? Bahasa Jawa ni? When you nak celebrate my birthday?" Kan dia kata, "Ya hadza bid'ah ya bunayya." Dia rasa macam saya kata entah kena tegur masalah. Nabi buat, Nabi pun tak buat untuk anak-anak dia. Dan seluruh umat pada zaman Nabi tak buat. Seluruh sahabat tak buat. Kita nak takut apa? Kita kena tegas masalah ni. Tak ada. Bagi kekuatan kepada dia. Sebab apa? Sebab dia rasa keterasingan kalau dia bersama dengan Al-Quran dan Sunnah Sirat Mustaqim ini. Memang terasa. Kita mencari itu terasa. Dalam banyak-banyak majlis kita pergi ke sekolah anak-anak kita. Tuan, kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah. Semua baca. Macam semalam saya bawa anak saya ke satu majlis di Melaka. Majlis sukan, majlis alam Islami, sekolah-sekolah anak Islam Melaka. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Berkumak kamit semua ada baca Al-Fatihah siap macam ni lah. Selang beberapa orang saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tengok semua terkomak kamit. Jadi kita duduk sini rasa macam terasing je aku ni. Terasa. Orang rumah saya memang tak angkat lah. Dia tengok saya pun dia pun tak ada angkat. Dia kalau angkat siap dah kan. Okay tuan-tuan. Jadi apa nama dia? Kadang-kadang orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini, yang komitmen ke atas sunnah ini, dia akan terasa diri dia ini macam orang asing, tersisih daripada masyarakat dia. Tapi tuan-tuan jangan sedih. Ini bagus kalau ulama salaf ni. Tuan-tuan jangan sedih. Hiburkan hati. Dia kata nabbaha Allah subhanahu ala rafiqi fi hadha at-tariq. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita supaya kita ingat akan khabar gembira bahawasanya kamu ada teman di atas jalan itu. Kita bukan berseorangan. Kita tidak keseorangan di atas al-haq ini. Kita tidak berada seorang-seorang. Kita kata mana dia? Tak, dia kata kamu ada teman-teman yang terbaik di atas jalan ini walaupun kamu tak ramai. Siapa dia teman-teman kita itu? Maka para ulama menegaskan kepada kita, wa annahum humul ladina, sesungguhnya teman-teman kamu itu, mereka ini adalah orang-orang yang dikurniakan oleh Allah ke atas mereka nikmat. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. 4 kelompok manusia yang menjadi teman-teman kamu, iaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ini merupakan teman-teman kita. Dan Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqan. Dan inilah 4 golongan manusia yang sebaik-baiknya untuk dijadikan teman. Ini Allah sebut dalam surah An-Nisa pada ayat 60 berapa? Cuba cek untuk saya. 67 ke 68 surah An-Nisa. Tuan-tuan catat. Kita tengok sama-sama. Ambil ayat ni, jadikan penghibur hati kita.
sesungguhnya jalan yang aku tempuh ni bukan seorang. Walaupun majoriti tak ikut jalan ni, tetapi Allah mengatakan kita mempunyai teman-teman terbaik. Empat ni. Apa ayat dia? Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minas siddiqin wasyuhada minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Tengok kalam-kalam ulama salaf, setiap kalam dia ada nas dia. Jangan kamu merasa keterasingan, jangan rasa kamu munfarid, pelik seorang-seorang aja. Tak. Ingat, kamu ada teman-teman yang terbaik. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, tetap berada di atas jalan yang lurus, committed, komitmen, iltizam, istiqamah, maka dia bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka, iaitu di kalangan para nabi, juga menempuh jalan yang kamu tempuh. Was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menempuh jalan ini sebelum kamu. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, berperang bersama Nabi dulu, dia menempuh jalan ini yang kamu sedang berpijak di atasnya. Was-salihin, dan orang-orang yang baik-baik, yang saleh, yang mentaati Allah dan Rasulnya pada setiap zaman. Wa hasuna ulaika rafiqan, dan itulah sebaik-baik teman buat kamu yang berjalan di atas jalan yang lurus ini, walaupun rasa keseorangan, walaupun rasa seorang. Tetapi kalau seorang itu ma'al haq ataupun alal haq, itu lebih baik daripada ramai. Tetapi al-haqqu alaihim, mereka salah. Maka tuan-tuan, bila saya baca benda ni, rasa macam Allah, rasa macam you are not alone. Apa dia? Orang Jawa cakap, you are not alone. You are not alone. I am here with you. Wah, ini macam dah dengar, Ustaz. Mana nas dipetik ni? Daripada Amerika. Nas daripada Amerika. You are not alone. I'm here to stay with you. Nah, sekali je lah. Anta lasta munfaridan, ana ma'ak wa nahnu ma'ak. Kamu jangan sedih, kamu bukan seorang berjalan di atas jalan tu, kami bersama kamu di atas jalan tu. Saya bila baca kat rumah, alah, rasa macam sekarang ni aku mencari keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Kalau kita mencari keredaan manusia, memang kita akan rasa sedih di atas jalan tu, kita tinggalkan jalan tu. Sebab nak cari wajah orang, nak cari wajah mak, nak cari wajah bapak, nak cari wajah abang, nak cari wajah ipau, nak cari wajah pemimpin, nak cari wajah orang kampung. Tetapi kalau kita mencari wajah Allah, kita tak nampak semua wajah ni, menyebabkan kita rasa kuat berada di atas itu. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, apabila Allah menyebut semua ini, kita bukan keseorangan, alone, bukan. Dengan ayat surah tadi berapa? An-Nisa surah ayat 69. Catat tuan-tuan, 69. Hafalkan ayat itu. Apa bunyinya? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika alladhina faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hafalkan ayat itu. Susah pun, dalam masa satu hari kita mesti hafal, supaya ayat itu menjadi penghibur bagi kita yang berjalan di atas al-haq ini. Biar kita tak rasa seorang. Tak apa,
Walaupun orang tak ikut, ini jalan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Kita tidak keseorangan. Teruskan dan mati di atas jalan itu. Liyazula 'anil talibi lil hidayati, supaya hilang daripada orang yang mencari hidayah tadi, wasulukis siratil mustaqim, dan orang yang mencari jalan yang lurus tadi, wahsyatuhu wa tafarruduhu an ahli zamanihi wa bani jinsi, supaya hilang daripada orang tadi rasa apa nama dia, kesendiriannya, keterasingannya daripada orang ramai, daripada manusia pada zaman dia. Waliya'lama anna rafiqahu fi hadzal sirati, dan dia dapat mengetahui bahawasanya teman-teman dia di atas jalan ini humul ladzina an'ama Allahu alaihim, adalah orang-orang yang dikurniakan nikmat ke atas mereka. Itu 4 golongan tadi. Fala yaktarithu bimukhalafati nakibin anhu, lalu dia pun dah tak fokus lagi lah, tidak memikirkan banyak orang lagi dah. Aku seorang-seorang, orang ramai, aduh macam mana ni, orang ramai lah, takkan aku seorang-seorang. Dia takkan fikir masalah ramai ataupun sedikit. Dia fokus kepada apa? As-siratal mustaqim. Dia fokus kepada wajah Allah, bukan wajah-wajah manusia lagi. Kalau dia faham ayat ini, dia mengetahui ayat ini, dia mengamalkan ayat ini, insya-Allah akan hilanglah rasa ketersendiriannya ataupun keterasingannya tadi. Lalu dia tidak fokus lagi kepada orang di jalan yang lurus ini. Fa innahum humul aqalluna qadran, yang mana orang yang ramai tadi itu, yang tidak berjalan di atas jalan yang lurus tadi itu, mereka itu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina kerana meninggalkan jalan yang mulia. Yang ramai itu hina. Al-aqalluna qadran, orang yang rendah. Yang tinggi adalah orang yang berada di atas jalan yang mulia, jalan yang lurus ini. Maka Syekh mengatakan, wa in kanu al-aktsarina adadan, walaupun mereka itu ramai, tetapi mereka itu ada golongan yang rendah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebahagian salaf mengatakan, kita ambil iktibar daripada kata-kata ini. Alaika bi tariqil haqqi, alaika, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran, al-haq, wala tastawhish liqillati salikina. Kemudian jangan kita merasa resah, gelisah dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan yang kita tempuh tadi. Wa iyyaka wa tariqal batil, awas kamu, hati-hati dengan jalan kebatilan. Wala taghtarra bi kathratil mutahallikin, dan janganlah kamu terpedaya, tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, menempuh jalan orang ramai tu. Jangan kita binasa bersama mereka. Kita hendaklah kekal di atas jalan al-haq, kebenaran. Jangan merasa resah, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas jalan salaf ini. Kita berdoa supaya Allah memberikan hidayah kepada yang lain, sambil kita berusaha menyampaikan sunnah ini, akidah sunnah, pemahaman sunnah ini. Banyak kan membaca doa apa? Allahumma ftah baina qaum, macam ni doa tu, Allahumma ftah baina qaumina fa innahum la ya'lamun. Betul? Ada satu doa tu, Allahumma ftah baina qaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bukakanlah pintu hati umat kami, orang kampung kami, fa innahum la ya'lamun, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah kata-kata salaf. Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish li qillati salikin, wa iyyaka wa tariqal batili wa la taghtarra bi kathratil mutahallikin. Naklah kamu tetap di atas jalan yang benar,
dan jangan kamu rasa gelisah, resah gelisah dengan sedikitnya jumlah orang-orang yang menempuh jalan yang benar tadi. Wa iyyaka wa tariqal batil, hati-hati kamu, ingat, awas dengan jalan kebatilan, dan jangan tertipu. Wala taghtarra bi kathratil mutahalikin, dengan ramainya jumlah orang-orang yang binasa. Ini satu kata-kata yang indah. Kita telah pun mengumpulkan beberapa kata-kata yang sangat indah dalam banyak pertemuan kita. La yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Kita sudah jumpa perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa dia? Apa doa dia itu? Apa kata-kata kita tulis tu? Semua orang boleh diambil daripada ilmunya. Boleh boleh tolak. Kita dah tulis kat depan kan? Siapa ingat? Ma min ahadin illa yu'khadhu min ilmihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang boleh diambil ilmunya, boleh ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ni kita jumpa pula. Kita jumpa apa? Ini kata-kata salaf. Kalau kita baca buku-buku lain pun kita akan jumpa satu hari nanti. Apa dia? Alaika bi tariqil haqqi wala tastawhish li qillati salikin wa iyyaka wa tariqal batili wala taghtarra bi kathratil mutahalikin. Itu siapa ada Arabnya? Tak ada Arab. Kalau tak ada Arab saya tuliskan, ataupun ada sahabat-sahabat kita yang nak tulis Arab dia, nanti di hantar dalam grup dan dimasukkan terjemahan yang ada. Apa bunyi tadi? Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish li qillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batili wa la taghtarra bi kathratil mutahalikina. InsyaAllah mungkin ada yang ni nanti, kalau tak dapat nanti jumpa saya pada akhir kelas kita insyaAllah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kullama istauhashta fi tafarrudik fanzur ila as-sabiqina wahris ala al-lihaqi bihim wa ghadda at-taraf amman siwahum. Maksudnya setiap kali terlintas rasa gelisah, rasa resah dalam hati kita, memikirkan kita ni, alah, bersendiri, macam mana besok aku mati, siapa nak urus mayat aku ni? Datang sampai orang, kita kata dululah, orang saya angkat tangan, kau tunggu, kata. Besok kau mati kan, besok kau mati, kau bawa diri kau sendiri masuk kubur. Tak ada orang nak pikul jenazah kau. Sunnah dengan akidah, dengan fiqh sunnah. Kau tunggu, satu hari besok anak perempuan kau kahwin, tak ada orang tolong kau. Resah tak rasa ni? Orang tinggalkan aku, macam-macam orang. Tulis surat layang, macam-macam. Surat layang, ancaman, pindahkan tempat kerja, hantar Sabah, hantar Sarawak. Kita kata jangan tuan-tuan, kau tidak ikut bergerak sama sekali, pergi datang sign. Kalau tidak, aku hantar kau sana tu, kat Borneo. Dengar Borneo, tak apalah, ikut orang ramai. Ikut orang ramai tak apa, lemah semangat. Jangan tuan-tuan. Setiap kali terlintas rasa takut, rasa sedih, rasa berseorangan ni, maka masyayikh kita mengatakan bahawa lihatlah, perhatikan orang-orang salaf dulu, lalu bersungguh-sungguh tengok balik cerita dia, baca cerita dia, bersungguh-sungguh untuk mengikuti, bergabung dengan orang-orang salaf itu. Ikut cara hidup dia, tutup mata,
Maksudnya jangan diperhatikan lagi orang kiri kanan. Ni jalan lurus, jangan tengok kiri kanan. Jalan terus. Macam-macam godaan, macam-macam ancaman. Aku pindahkan kau, aku ni kau, aku ni kau, aku ni kau. Kita kata go to Jahannam. Jalan. Arab kata apa? Orang putih kata idhab ila Jahannam, idhab ila nar. Pergi. Go to hell. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita teruskan jalan itu. Kita teruskan jalan tersebut. Jangan tengok lagi orang kiri kanan. Amman siwahum, selain daripada orang-orang yang sabiqina al-awwalin, yang telah mendahului kita dengan akidah yang lurus, dengan ibadah yang tepat itu. Fa innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka ini yang tidak sejalan, sealiran dengan kita ini, mereka tidak akan dapat memberikan apa-apa manfaat sedikit pun kepada kamu besok di depan Allah. Orang-orang yang salah itu, yang kiri kanan kita ni, yang sesat, dia tidak akan dapat memberikan manfaat ke atas kita yang sedang menempuh jalan yang lurus. Tidak sama sekali. Dia takkan dapat bantu kita. Teruskan, bantu dia kita. Wa idza sahu bika min tariqis sayrik, kalau mereka menjerit, berteriak ketika kita sedang berjalan di jalan yang lurus, "Hei Wahabi!" Tidak. Ini orang ilmu dia tak ambil. Ini semua tak boleh. Tuan-tuan, teruskan perjalanan. Ambil kata-kata penyair Arab. Kata-kata orang Arab, kafilah akan terus berjalan walaupun anjing menyalak. Jangan tengok dia. Kita diteriak dengan macam-macam bunyi. Golongan takfiri lah pun kena juga. Bahawa agama barulah, ini agama mudah lah, ini anak Pak Wahab lah, ini salafi wahabi lah. Maka fala taltafit ilaihim, jangan pergi tengok, layan dia, tinggalkan dia. Fa innaka mata iltafatta ilaihim akhadhuka wa aquka. Kerana apa? Kalau kita tengok dia, kita layan dia, apa yang akan terjadi? Nescaya mereka akan mengambilmu dan menghalangimu. Dia akan ambil hati kita. Kan kita rasa, Lone Ranger ni pun macam mana, betul tak betul? Kita akan terbalik. Dah selas pasang signal kanan, tik-tak, 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 singgahkan dia. Habis mereka menghalangi kita daripada jalan yang lurus. Sebab tu golongan-golongan ahlul bid'ah ini, para ulama salaf kita sangat tegas, jangan sampai kita duduk di halaqah mereka. Kamu berada di jalan yang lurus, kenapa kamu nak ambil ilmu daripada ahli bid'ah? Jangan pasang signal ke kanan dan ke kiri, teruskan perjalanan itu. Sebab kata imam-imam kita, termasuk Imam Muslim, Imam Malik, kau duduk dengan ahli bid'ah, jalisu ahli bid'ah, duduk, dia masuk sini, dia keluar sini, ada benda yang tersangkut dalam ni. Lalu kita mengatakan, baik juga ahli bid'ah, dulu aku bid'ahkan dia apa semua, tapi akhlak dia ni lagi hebat daripada yang salah ni. Ini lagi bagus, kan? Tak ada suka salah-salahkan orang. Panggil aku Habibi, Habibi. Kalau dengan ahli sunnah asyik bergaduh, dia kata, kan? Pantang sikit je kena tibai dalam grup, dia kata. Aku tersilap antau lah. Ada member hantar di Indonesia terkenal tu. Tak, seorang bagi, ini bukan salaf ni, ini sesat. Kita yang hantar tadi, aku tak tahu, tak kadang-kadang kena tergasa. Kalau pergi kat sana, sufi, bidah, ahli bidah, Syekh, Allah, Syekh, Masya Allah, wajahmu bersinar, datang ke tempat kami, menambah sinar ni. Hebat. Abu Abil tak ada lah macam ni. Ini sampai pengakuan janggut, Allah, peluk, ambil minyak gaharu sikit, selet, Allah muliakan, pasang pula bakar, apa tu nama dia?
bakhur, dupa setanggi. Oh, Masya Allah, macam ni dia hormat aku sebagai tetamu dia. Goodbye salaf kan? Salafi is nothing. Ada orang tulis Salafi is nothing, dia kata. Disebabkan adalah berlaku sedikit sesama ikhwan dia, akhirnya ada orang rumah masuk campur. Salafi is nothing, sehingga akhirnya orang rumah dia lelaki pun meninggalkan majlis ilmu. Tapi aku duduk dengan ahli bid'ah dulu, aku kata bid'ah ni. Subhanallah. Itulah cerita yang saya ceritakan kepada tuan-tuan. Jangan dilayan kiri kanan tu, teruskan jalan yang lurus itu. Masyayikh mengingatkan seorang pemuda, jangan pergi kepada golongan sufi di sana. Mereka itu da'iyah ila syirk, pendakwah kepada syirik. Lalu dia pergi ingin melihat. Maka apabila dia sampai ke sana, dia disambut oleh tokoh-tokoh sufi yang besar di Hadramaut. Dia hulur tangan, saya cerita, dia hulur tangan sufi tu, ambil tangan dia, cium tangan dia. Tok guru besar cium tangan dia. Ahlan sahlan ya habibi. Luruh semua salaf-salaf manhaj dia tu. Macam ni punya orang syirik, ahli syirik punya ni. Peluk syekh habis, tinggal salaf, jadi sufi sampai sekarang. Sebab apa? Allah dah kata jangan pasang signal kanan dan kiri. Para ulama salaf kata jangan, fala tujalisu ahlul bidah, jangan duduk dengan ahli bidah. Dia kata boleh, apa salah nak dengar? Akhirnya dia kata salafi ni syadid, keras. Keras. Dia tengok ni bagus, lembut dan sebagainya. Subhanallah. Akhirnya dia berpaling daripada jalan yang lurus. Sebab apa? Kita kalau tengok dia, mata iltafat, kau layan saja dia, kau layan, kau pergi pasang signal, pergi sana, akhadhuk wa aquk. Dia akan ambil kita, lepas tu kita akan terhalang untuk kembali ke jalan yang lurus. Kemudian sehubungan dengan itu, kata Syekh rahimahullah, itu min hadha qad warada fi du'ail qunut. Sehubungan dengan ini, maka dalam hal doa kunut disebutkan doa. Dan hal tentang doa kunut ini diriwayatkan oleh ashabus sunan dan disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan Al-Syekh Salim Aid Al-Hilali hafizahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Saya pun dah lupa dah, lama tak amalkan masa solat subuh. Kalau ambil tauliah, ditanya saya ditanya saya doa kunut ni, terkencing lah saya. Tak lulus lah kita punya tauliah. Okey tuan-tuan, tapi lulus ni kira okey tu, alhamdulillah. Maksudnya Allahumma ya Allah, ihdini, berikanlah aku hidayah, iman hadait, pada orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Apa maksud doa ini? Apa maksud doa ini? Maka kata Syekh rahimahullah, maksudnya kita kena ingat, adkhilni fi zumratir rafaqati waj'alni rafiqan lahum wa ma'ahum. Maksudnya, ya Allah, masukkan aku ini dalam rombongan teman-teman yang baik, kawan-kawan yang baik ini. Masukkan aku dalam bahagian mereka, dan jadikan pula aku ini teman bagi mereka dan teman bersama mereka nanti di akhirat. Allahumma hdini fi man hadait. Tuan-tuan boleh baca doa ini ketika salat witir, sebab hadis ini
diriwayatkan oleh Al-Hasan ataupun Al-Husain dalam doa Nabi ajar mereka dalam solat witir, dalam solat witir, solat malam. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ustaz, nak baca bila doa ni Ustaz? Ada yang baca selepas rukuk, sami Allahu liman hamidahu. Ada yang baca habis surah rakaat terakhir sebelum rukuk. Ambillah kata contoh, minal jinnati wan nas, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Adapun golongan yang mengatakan sebelum ataupun selepas rukuk, khilaf dalam masalah mengangkat tangan dalam masalah Allahumma hdini fi man afait wa afini fi man tawallait dan sebagainya. Pandangan ketiga, sesungguhnya pandangan ketiga ini pandangan yang muktabar juga. Dia kata dibaca di dalam sujud. Dalam sujud, Allahumma hdini fi man hadait, ataupun boleh dibaca sebelum salam. Sebab golongan yang ketiga memandang doa yang daripada berasal daripada Al-Hasan atau Husain ini tambahan di dalam berdiri solat tidak kuat dalam pandangan dia. Maka dia kata doa itu sahih tanpa ada tambahan ketika berdiri itu, baca doa itu sebelum ataupun sesudah rukuk. Maka dia kata boleh kita bawa, yang penting dalam solat kita witir sebelum salam ataupun di dalam sujud. Dan sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu yang paling betul doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ataupun sebelum salam baca tahiyat, baca selawat, 4 perlindungan, bacalah doa Nabi yang lain, Allahumma hasibni hisaban yasira. Teringat doa ni, Allahumma hdini fi man afait hadait wa afini fi man afait, sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh, syarah-syarah kepada hadis-hadis yang ada. Wallahu a'lam. Tolong bagi tanda di mana kita berhenti, dan kita akan sambung lagi 2 minggu yang akan datang pada muka surat 73 insya-Allah, dalam paragraf yang paling atas sekali. Allahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nanti kalau ada apa-apa, fala tafaddal mashkuran ma'juran, dipersilakan. Malam ni ada muzakarah muzakarah antara Maulana Fakhrul Razi dengan Tuan Guru Huzaini. Siapa yang nak menonton lepas ni bolehlah solat dulu solat, makan, solat, lepas tu tengoklah apa yang baik kita ambil lah, yang tak baik tak payah ambil. Bagi sesiapa yang nak tengok, bagi sesiapa yang tak mau tengok pun tidak berdosa. Itu je. Ya. Yeah. Kalau tak tanya kan. Yang doa kunut tu. Allahumma ini tu pakai gini ke bila? Kalau biasanya pakai bila kan. Baik. Sebenarnya di dalam hadis itu diajarkan secara peribadi. Baca seorang, Allahumma hdini fi man hadait. Tetapi ijtihad para ulama, kalau imam baca jenis yang mengambil berdiri itu dibaca kuat, maka dia kata kena baca Allahumma hdina, diubahkan dhamir supaya sesuai dengan keadaan jamaah di belakang. Allahumma hdina fi man hadait, yang belakang aminkan. Itu pandangan yang berdiri. Cuma kalau ambil pandangan yang ketiga tu selamat, semua baca seorang-seorang, semua baca sendiri-sendiri tanpa perlu diubah dhamirnya.
Nanti dalam bab solat, dalam Bulughul Maram kita di Melaka juga akan disentuh benda yang sama juga, insya-Allah, dengan agak sedikit luas. Yang ini sebagai yang kata apa, go through, kata Jawa, alang-alang jalan tu sekali lah, macam tu, secara umum saja. Allahu a'lam. Baik. Sebenarnya ulama-ulama salaf dulu, diorang ni meninggalkan jidal, meninggalkan debat. Dengan satu hadis, nanti kawan-kawan kita akan naikkan hadis tu. Nabi menjamin satu rumah di syurga bagi orang yang meninggalkan jidal. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullah, dan sejarah tu dicatat sejarah dia, datang ahlul bidah wal ahwa depan imam. Dia kata, imam, benarkan kami menyampaikan hadis kepada kamu. Imam kata apa? Tidak. Bukan nak ajak dialog, tutup terus. Tidak. Pergilah kamu dengan hadis-hadis kamu. Tidak ada ruang untuk mereka berjidal lagi, sebab jelas mereka di atas kebatilan. Tidak ada ruang. Maka para ulama kata, apa komen kamu kepada imam besar Imam Malik, guru Imam Syafi'i, yang menolak perbincangan dengan ahli bidah? Kamu nak kata Imam Malik pengecut? Kamu nak kata Imam Malik penakut? Kamu nak kata Imam Malik apa saja? Katakanlah. Tetapi Imam Malik, imam Darul Hijrah, tidak melayan ahli bidah. Tidak melayan ahli bidah. Kerana kalau dilayan secara umum, orang akan menilai kepada ahli bidah ni orang yang hebat. Apatah lagi, andai kata ahli bidah itu menggunakan segala kaedah falsafah dan kalamiah dia, sehingga terbelitnya ahli sunnah, akhirnya akan menimbulkan rasa intisar binafsih, mempertahankan diri dia, bukan kebenaran. Ramai orang yang tidak kuat hati dia bila soalan itu merupakan pelecehan kepada peribadi dia. Macam kita kata, saya minta maaf, saya mungkin tak baca kitab itu. Macam mana ni nak bahas benda ni pun tak baca kitab ni? Macam tu tak payah nak. Kita dah rasa mula marah. Yang tadinya intisar lillah, lidin, nak membantu, nak memenangkan agama Allah, akhirnya intisarun nafs. Dia akan datang setan, dia akan palingkan kita untuk membela diri kita, bukan lagi kebenaran. Itu adalah risiko daripada debat dengan ahli bid'ah, akan membuatkan mereka menjadi besar. Tetapi wallahu a'lam, zaman sekarang ni memang style jenis debat. Tapi kita tak debat lah. Sebab apa? Kalau kita debat, kita iktiraf dengan dia. Tapi mungkin tak, wallahu a'lam, kalau nak tengok, kita tengok macam mana kan. Bagaimana kebenaran itu boleh muncul ataupun tidak, wallahu a'lam. Allah. Ada kisah kali ini kan, yang kisah ada debat, yang dia naik ke masjid. Ya. Yang nak ingat tak ingat cerita ni? Nabi Bukan, tabi'in. Yang dia pergi ke masjid tu, dia panggil orang ramai berdebat dengan dia. Dan tak ada orang yang dapat berdebat dengan dia. Lepas tu yang dia ni datang, dia berdebat, orang tu bawah, dia naik atas. Ana pernah ingat, tapi tak ingat gitu tu. Yang dia naik atas tu tu dia. Imam Malik waktu dia kecilnya kan. Maafkan Ana tak ingat gitu tu. Pernah baca dia turun naik atas, dia turun dia naik. Mungkin wallahu a'lam. Dengan ahli kalam. Tuan-tuan, itulah dia. Itulah dia. Sesungguhnya dalam masalah bolehkah mengatakan Allah di langit, sudah jelas kebenaran dia. Sudah jelas kebenaran dia dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan kata-kata sahabat, para imam ahli sunnah. Kita nak berlawan lagi dengan golongan kalam, ahli kalam, yang golongan ni golongan falsafah, penuh dengan putar belit ni. Allah yahdihim, Allah
memberi petunjuk kepada mereka. Wallahu a'lam. Okey, mungkin cukup sampai situ. Mungkin ada yang tak sabar nak tengok bagaimana perbincangan tu, kan? Falyatafaddal mashkura. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.